kau, kalau kau berbunyi, kau buat bunyi, mampus adik kau ni nanti. Kau orang ni dengar tak? Bang, cukuplah bang. Jangan buat macam ni bang. Kau pun cukup. Mati anak-anak kita macam mana bang? Biar mati! Biar mati. Jangan mati adat. Hei! Keturunan aku keturunan baik-baik. Aku ni cucu lepai. Ayah, aku ustaz. Belum pernah ada lagi anak-anak perempuan yang belum nikah tidur dengan jantan. Abang, Apa? saya minta maaf tapi kita kena kaji. Kita tak tahu ujung pangkalnya bang. Ujung pangkal aku. Aku tentukan ujung. Aku tentukan pangkal. Kau jangan nak macam-macam. Kau jangan nak macam-macam. Ayah ada bawa Ada balik kampung. Apa masalah ni? Mi, masalah Mi, ayah ada tu tak betul Mi, otak dia miring. Sekarang ni Anas tak sedar hati lah Mi. Anas rasa Anas nak kena pergi tengok ada depan mata Anas ni, nak make sure yang dia okey. Kamu ni kan tak ada pasal cari pasal. Apa yang cari pasal ni Mi? Okey, Mami ingat tak yang kita dulu pernah janji yang Mami bagi Anas ruang untuk pilih calon isteri? And sekarang ni Anas dah pilih siapa nak jadi isteri Anas, and Anas pilih Ada.